Belian semula emas dengan lebih mudah dan tanpa syarat. Saya dan share video ni untuk rujukan di masa akan datang. Salah satu kelebihan besar simpanan emas bersama Public Gold adalah kemudahan buyback ataupun belian semula emas bila tuan-puan perlukan tunai. Dalam banyak kes, ramai orang takut simpan emas sebab risau susah nak jual balik emas tersebut. Tetapi dengan Public Gold, prosesnya sangat mudah. Tuan-puan boleh bawa sahaja gold bar ataupun dinar yang dibeli daripada Public Gold ke mana-mana cawangan di seluruh Malaysia. Mereka akan beli semula pada harga buyback semasa yang dipaparkan secara telus di dalam website. Tuan-puan tak perlu risaukan tentang tawar-menawar harga atau kena tolak upah seperti barang kemas. Harga buyback Public Gold dikira mengikut berat dan ketelingan emas 999.9 tanpa sebarang potongan harga lain. Untuk emas yang berada dalam akaun Gap, prosesnya jauh lebih mudah. Tuan-puan hanya perlu membuat permohonan jual balik melalui aplikasi Public Gold dan duit akan terus dimasukkan ke dalam akaun bank dalam masa 1 hingga 3 hari bekerja. Inilah sebab mengapa Public Gold menjadi pilihan ramai. Emas bukan sekadar cantik untuk disimpan tetapi mudah untuk ditukarkan semula kepada duit cash bila perlu. Sama ada untuk rolling modal bisnes, bayar rawatan atau menampung kecemasan keluarga. Simpanan emas bersama Public Gold memberikan ketenangan fikiran. Bukan saja ia melindungi nilai kekayaan, tetapi apabila terdesak, ia boleh dicairkan segera tanpa proses yang rumit. Untuk bermula, tuan-puan boleh klik link di bio Safia Sofian, daftar akaun emas secara percuma. Saya akan bimbing sebaiknya.